Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafizuddin bin Harun. Saya sedang menjalani program Sarjana Muda Psikologi dengan kepujian dan sekarang saya dalam semester ke-11. Hari ini saya akan membentangkan topik penting berkaitan etika dan profesionalisme dalam bidang psikologi komuniti. Topik ini sangat relevan dalam memastikan integriti, keadilan sosial dan kesejahteraan komuniti terpelihara dalam setiap intervensi psikologi. Kemudian kita tengok pada slide seterusnya iaitu objektif pembentangan. So kita boleh nampak objektif utama pembentangan ini adalah untuk memahami maksud etika dan profesionalisme dalam psikologi komuniti, mengenal pasti nilai-nilai teras yang menjadi panduan ahli psikologi komuniti, merenung pengaruh nilai peribadi dalam membuat keputusan beretika dan menekankan tanggungjawab profesional terhadap masyarakat. Kemudian kita tengok pada slide seterusnya iaitu slide pengenalan. Psikologi komuniti adalah satu cabang psikologi yang meneliti manusia dalam konteks sosial dan persekitaran semula jadi. Fokus utamanya bukan semata-mata untuk mengubah individu tetapi untuk menyesuaikan persekitaran agar menyokong kesejahteraan individu dan komuniti. Contohnya dalam menangani isu buli di sekolah, ahli psikologi komuniti tidak hanya menasihati pelaku buli tetapi juga bekerjasama dengan guru pentadbiran sekolah dan ibu bapa bagi mencipta sistem sokongan dan peraturan yang menggalakkan keselamatan dan empati. Kita lihat pada skop bidang psikologi komuniti meliputi pusat kesihatan mental, sekolah, mahkamah dan pelbagai organisasi komuniti. Pendekatan utamanya adalah pencegahan iaitu mengenal pasti dan mengatasi masalah sebelum ia menjadi lebih parah. Contohnya, program intervensi awal terhadap remaja berisiko tinggi dilakukan bagi mengelakkan masalah sosial seperti penagihan dadah. Kita tengok pula pada slide seterusnya, apakah etika profesional? Etika profesional merujuk kepada prinsip moral yang membimbing tingkah laku seorang profesional. Dalam psikologi komuniti, etika sangat penting dalam menghadapi dilema sosial yang kompleks dan dalam menjaga kepercayaan komuniti terhadap peranan kita. Nilai teras psikologi komuniti ia merangkumi pemerkasaan, keadilan sosial, kepelbagaian, kesejahteraan individu, penyertaan rakyat. Kita tengok pada huraian pemerkasaan, contohnya memberi kuasa dan peluang kepada komuniti untuk menyuarakan isu mereka sendiri. Lihat pada keadilan sosial, huraiannya adalah untuk memastikan tiada kumpulan yang dipinggirkan. Kepelbagaian, ia mengenai kita kena menghargai setiap latar belakang budaya dan identiti. Kesejahteraan individu melibatkan kesejahteraan psikologi, emosi dan sosial. Penyertaan rakyat iaitu komuniti dilibatkan secara aktif dalam setiap fasa program. Contohnya, dalam merancang program kesihatan mental untuk warga emas, penyertaan mereka secara langsung penting agar intervensi yang dijalankan benar-benar sesuai dan dihargai. Kita lihat pula pada slide seterusnya, profesionalisme dalam psikologi komuniti. Seorang ahli psikologi komuniti perlu mematuhi standard profesional dan undang-undang, bertindak dengan integriti dan accountability iaitu kebertanggungjawaban, kemudian menjaga kerahsiaan dan menghormati maruah klien. Sebagai contoh, data yang dikumpul dalam kajian komuniti tidak boleh dikongsi secara sembarangan tanpa persetujuan pihak terlibat. Kita lihat pula pada slide seterusnya, etika dalam konteks komuniti. Amalan etika dalam komuniti menekankan mengelakkan eksploitasi komuniti yang lemah, mendapatkan persetujuan termaklum atau informed consent,
menghormati nilai budaya dan kepercayaan komuniti tempatan. Kita lihat pula slide seterusnya, isu etika lazim dalam psikologi komuniti. Antara isu etika yang sering timbul ialah konflik nilai antara penyelidik dan komuniti, ketelusan dalam penyelidikan, contohnya cara data diperoleh, ketidakseimbangan kuasa antara penyelidik dan komuniti di mana komuniti mungkin tidak berani bersuara. Kita lihat pula pada slide seterusnya, refleksi nilai peribadi. Saya secara peribadi memegang nilai belah ihsan, kesamarataan dan tanggungjawab sosial. Nilai ini mendorong saya untuk memberi ruang kepada golongan minoriti untuk menyuarakan isu mereka, seimbangkan antara faktor sains dan empati insani dalam setiap intervensi. Sebagai profesional, saya menitik beratkan etika penyelidikan, keadilan sosial dan menganggap diri saya sebagai fasilitator, bukan pengawal terhadap komuniti. Kita pergi dulu pada refleksi nilai profesional. Refleksi nilai profesional menjunjung etika penyelidikan, menyokong keadilan sosial melalui dasar dan program, berperanan sebagai fasilitator, bukan pengawal. Kemudian kita tengok pada slide seterusnya, iaitu dilema etika. Contoh dilema etika, kita lihat pada situasi komuniti enggan menerima intervensi walaupun ia berasaskan bukti saintifik. Isu yang dihadapi seperti hormat kepada budaya, lawan keberkesanan program. Penyelesaian etika melibatkan komuniti dalam perundingan dan mengubah suai intervensi supaya lebih selari dengan budaya mereka. Kemudian kita tengok pada slide seterusnya, panduan etika yang diguna pakai. Panduan etika yang digunakan pakai, kami merujuk kepada kod etika daripada organisasi seperti APA, American Psychological Association dan Persatuan Psikologi Malaysia. Antara prinsip utamanya adalah kebajikan dan tanpa mudarat, kejujuran, tanggungjawab, hormat terhadap maruah individu dan komuniti. Kemudian kita tengok pada slide seterusnya, profesionalisme dalam penyelidikan komuniti. Iaitu penyelidik sebagai rakan kongsi komuniti. Data dikongsi secara telus, hasil digunakan untuk memperbaiki kualiti hidup. Kemudian kita tengok pula pada slide etika dalam intervensi. Etika dalam penyelidikan dan intervensi komuniti. Penyelidik harus bertindak sebagai rakan kongsi komuniti, bukan penyelamat. Data perlu dikongsi secara telus. Program yang dibangunkan mesti mengambil kira impak jangka panjang dan keperluan sebenar komuniti. Kemudian kita tengok pula pada slide seterusnya, peranan ahli psikologi komuniti adalah untuk memudahkan perubahan sosial, kemudian mempromosikan kecekapan dan kesejahteraan komuniti, melatih dan mendidik komuniti untuk mengenal pasti dan menyelesaikan isu mereka. Dan kita tengok pula slide seterusnya, kesedaran konteks budaya dan sosial. Kesedaran konteks budaya dan sosial, kita tidak boleh menggunakan pendekatan universal tanpa adaptasi budaya. Kita mesti hormat kepada sejarah, pengalaman dan kepercayaan tempatan. Faham bahawa etika juga bermaksud sensitivity konteks. Kemudian kita tengok pada slide seterusnya, kepentingan refleksi berterusan. Kepentingan refleksi berterusan. Refleksi ialah proses menilai kembali tindakan kita secara kritikal. Ia membantu meningkatkan kesedaran diri dan membuat keputusan beretika yang lebih bijak. Seorang ahli psikologi komuniti yang baik adalah mereka yang sentiasa bersedia untuk belajar dan menyesuaikan diri. Kita tengok pula slide terakhir, kesimpulan. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahawa etika dan profesionalisme adalah tunjang utama dalam psikologi komuniti. Nilai peribadi perlu diselaraskan dengan nilai profesional agar setiap tindakan kita memberi manfaat tanpa mengorbankan integriti. Kita harus terus belajar, berfikir secara kritikal dan melibatkan komuniti secara aktif untuk mewujudkan impak yang benar-benar bermakna. Sekian
Daripada saya, terima kasih.